Pada bulan September 2024, harga emas RM370 per gram. Dan selang setahun, September 2025, harga emas dah capai RM554 per gram. Mun tuan-puan dah mulakan tabungan emas tahun dulu, tetapi berhenti menabung ataupun hanya menabung sekali aja, tuan-puan dah terlepas merasai keuntungan emas dari kenaikan harga hampir 30% dalam masa setahun saja. Jadi, apakah pengajaran yang kita boleh dapat di situ? Yang pertama, tuan-puan, harga emas memang ada naik dan turunnya dalam jangka masa pendek. Tetapi, harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna, kenaikan harga emas tu sebenarnya dah jangka pun. Yang kedua, tuan-puan perlu pun tunggu harga yang terbaik untuk membeli emas. Sebab harga emas yang murah dah pun jadi sejarah. Emas adalah simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Bermakna, harga yang kita rasa mahal kini itu akan menjadi murah dalam masa 2 tahun yang akan datang. Jadi, tuan-puan perlu pun bingung tentang harga emas. Yang patut tuan-puan bingung, mun gram simpanan emas tuan-puan tu bertambah. Tuan-puan boleh je terus menabung serendah RM100 tanpa lenggah harga emas. Sebab, apa yang tuan-puan belah tu hanyalah menukar duit kertas tuan-puan ke dalam bentuk duit logam emas. Nak mula menabung emas itu, tuan-puan boleh follow kami. Saya isikan detail di page biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.